Akhirnya suara rakyat didengari oleh PMX. Terima kasih PMX yang mendengar keluhan dari rakyat. Kalau korang tahu, PMX dah keluar kenyataan, dia akan sarankan kepada MB Selangor supaya membatalkan saja cadangan pembinaan ladang babi yang terbesar di Bukit Taga tu kerana menimbulkan keresahan awam. Terima kasih PMX kerana mendengar keluhan hati rakyat, terutamanya rakyat di Hulu Selangor. Tak macam Menteri Keterjaminan Makanan, statement dia setuju je janji ladang moden. Aparah. Terima kasih juga kepada rakyat Hulu Selangor, kepada rakyat Selangor dan juga seluruh rakyat Malaysia yang bantu kami di Hulu Selangor ni membantah pembinaan ladang babi besar-besaran di Hulu Selangor ni. Terima kasih juga kepada ahli parlimen, banyak bekerja parlimen Hulu Selangor, adun Hulu Bernam, adun di APKKB je, senyap. So, terima kasih kepada korang semua yang komen saya punya video sampai viral. Video pasal babi tu sampai 200 lebih ribu tontonan. Korang memang awesome.